Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini video ini bertujuan untuk buat rock portable, rock untuk bilik West dan Irsyad. Rock ni akan digantung di dinding ini. Jadi jom tengok. Ini besi yang saya beli daripada kedai Eko. Besi ni bracket ni untuk penahan rock, menggantung rock. Okey, kedua kita makin kita tanda tinggi yang sesuai. Kita makin kita letak rock bracket ni satu pun cukup. Tengah-tengah Jadi bracket ni ada dua di tengah-tengah rock. Jadi kalau letak barang berat boleh tahan. Okay. Jadi bracket ni kita gunakan dengan nail gun. Tembak ni satu. Kita letak tu ratan. Jom kita tengok. Bisa. Kita makin. Jadi satu, dua, tiga. Execute. Untuk kedua, pakai telinga dengan spek mata untuk keselamatan. Dua, tiga. Ada marking ni, kita letak di marking tu. Pegang supaya bracket ni tak gerak bila kita tembak nanti. Kita temukan ni gun dengan peluru dia. Dua. Kita masukkan peluru. Kita pakai spek mata untuk keselamatan. Okey, terus tembak. Okey, 1, 2, 3, execute. Satu lagi. Kita tembak atas pula. Okey, 1, 2, 3, execute. Jadi
Kita tengok. Kita ambil rock. Terus letak. Okey. Jadi bentukan pun stabil, seimbang. Dah siap. Okey. Ini adalah tutorial yang boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh ikutlah kat rumah. Simple dan mudah. Jadi cukup setakat ini. Nanti tengok pada video-video saya akan datang. Terima kasih support. Assalamualaikum.